Jadi kita refresh balik untuk buat satu video AI. So step pertama kita create prompt text to image. Yang kedua kita create image menggunakan AI tools. Yang ketiga kita create balik prompt untuk kita nak jadikan video tu image ke video, dan dah dapat prompt dalam bahasa Inggeris. Ini step yang terakhir kita create video menggunakan AI tools kita. So ini teknik-teknik asas dalam satu pembikinan video. Okey, so guna tools AI apa untuk buat video? Jadi kalau kita nak buat video ni, dia ada ah, tools AI yang perlu kita daftar, dan yang kami gunakan kat sini adalah Google AI Pro. Okay. So jadi kalau you nak mula buat video, so you kena langgan Google AI Pro. Di mana dalam Google AI Pro ni dia ada dua tools untuk kita buat video. Yang pertama Google Gemini. Google Gemini. Okay, ni logo dia. Yang kedua adalah Google Flow. Jadi kita ada dua apps yang kita boleh gunakan. Bila kita langgan Google AI Pro ni, dia ada dua AI tools yang you boleh gunakan kedua-duanya sekali. Dua-dua ni boleh digunakan untuk buat video. Alright, Google Gemini dengan Google Flow. So dalam program Master AI, kita fokus pada dua tools AI ni. So dekat luar banyak, tapi kita fokus pada dua ni. So, contohnya kat sini kalau you nak register, you nak daftar, you nak langgan, okay. You pergi dekat Google. Kat Google ni, you just type Google AI Pro. Contoh Pro ni. Okay, kat sini you boleh tengok. Okay, dia ada Google AI Plus, ada Google AI Pro. So, untuk you all yang masih baru, kita cadangkan gunakan Google AI Pro yang under trial. Tengok kat sini. Untuk bulan yang pertama free, percuma. Jadi nanti you buka satu email baru, you register, okay, under Google AI Pro ni untuk trial punya. So, you boleh guna dalam masa sebulan, tak perlu bayar. Cuma bila you nak register, dah masukkan you punya email, nanti dia akan minta you masukkan debit card you untuk payment. Tapi jangan risau, dia tak tolak pun apa-apa. Kalau harga biasa dalam RM99. So dia tak tolak pun, cuma nak daftar, nak pastikan you ada credit card ataupun debit card. Okay, so then bila you dah daftar, you dah dapat masuk dalam Google AI Pro. Sebelum tempoh satu bulan tu, you cancel. Kalau you cancel lepas minggu pun tak apa, as long as before. Sebab apa? Bila you cancel, automatically you cuma boleh pakai sebulan saja, dan dia takkan tolak you punya debit card or credit card. Okay, clear? Right. So, jadi bila you dah daftar, so you dah ada dua apps ni untuk you gunakan. Sebagai salah satu you punya video lah untuk buat video. Okay, now clear. So, ini saya ulang balik. Guna tools AI, Google AI Pro, you dah register yang apa? Yang percuma ni, trial ni. So, ada dua aplikasi yang you boleh guna pakai, Google Gemini. Di mana dalam Google Gemini ni, right? So, you boleh buat video 8 saat sebanyak 3 kali. Orang panggil satu scene 8 saat. So, dalam satu hari, you boleh guna 3 scene. You boleh buat 3 scene. 8 saat, 8 saat, 8 saat. So, selepas 3 scene you dah buat, so dah tak boleh buat lagi untuk hari tu. So, you kena tunggu esok hari. Esok, pakai lagi 3. Habis, pakai lagi besoknya 3. So, maksimum satu hari 3 scene. Ini di Google Gemini. So, dalam masa yang sama juga, katalah you dah habis pakai kat situ, ada satu lagi, jangan risau, tak ada masalah. You juga boleh pakai Google Flow. Okey, cuma beza Google Flow dengan Google Gemini ni, Google Flow ni dia tak ada satu hari limit scene berapa, tak ada. Dia kira kredit. Dalam masa sebulan tu, dia kasih you 1,000 kredit. Di mana setiap scene 8 saat yang you buat tu,
dia akan tolak 20 kredit. Contoh kalau you buat satu scene video 8 saat tolak 20. Tinggallah 980. Kalau you buat dua, total lah tolak 20 lagi. Dah tolak 40. Tinggallah 960. Begitulah seterusnya. Okey. So jadi maksudnya lebih kurang you boleh pakai you boleh buat 50 scene. Satu scene 20 kredit, 50 scene lebih kurang 1000 kredit. Okey, lebih kurang 50 scene. Jadi dekat situ you nak pakai sehari ke, 2 hari ke, kata kalau dah 2 hari you pakai habis 1000, habis. Kena tunggu bulan depan renew lagi. Okay. Right. Hopefully you all clear dengan kita punya Google Gemini dengan Google Flow. So, dua-dua adalah tools AI untuk buat video atas pilihan kita. Once kita beli Google AI Pro, kita ada dua tools AI yang kita boleh guna pakai untuk buat video. So, biasanya saya akan guna Google Gemini dulu. 3 scene. Kalau 3 scene tak cukup, baru saya pakai Google Flow. Saya sayang sikit Google Flow ni sebab apa? Sebab dia pakai kredit. Kan? Katalah untuk permulaan kalau satu hari 3 scene pun dah okey. Besok lusa 3 scene lagi untuk kita belajar-belajar. So jadi untuk trial saya galakkan untuk beginners you kena guna Google AI Pro yang trial. Okey. Kalau you nak yang murah ada juga. Itu you boleh refer pada Coach Wazi ya. Okey, ini adalah Google Gemini. Okey, kat sini you tengok, dia tak sama dengan you punya percuma tu tau. Kalau percuma, dia cuma boleh create image, dia tak ada yang ini. Dia tak ada create video. Sebab tu bila you nak buat video, you kena beli Google AI Pro. Okey, ini contoh untuk uh, Google Gemini. So, ini Google Flow. Dia ada tulis tu Google Flow. Bila you register, Google AI Pro dapat dua. Gemini satu, Google Flow satu. So, you tekan dekat sini nak create flow. Okay. Okay, dia keluar dia punya apa tu screen. You tekan kat sini new project. Okay. So, bila you dah masuk new project, you boleh tengok dekat sini. Okay, you tengok kat sini betul-betul. Apa yang ada kat sini? Okey, ini Google AI Pro. Okey. Ini saya punya account. Tengok ada berapa kredit? Ada 1000 kredit. Ini saya belum pakai lagi ni. Ada 1000 kredit. Okey. Dekat sini you boleh tengok lah. Library, apa-apa video yang you pernah buat. So, ini kalau you nak keluar, you nak manage your membership. Okey, nak sambung lagi. Alright. So, apa dia punya tools? Tools dia kat sini. Kalau you tengok kat bawah ni, dia ada text to video. Text to video ni kita masukkan prompt. Ingat tak kita dah buat step 3 tadi, kita buat prompt dekat ChatGPT untuk buat video. So, prompt bahasa Inggeris tu kita masukkan kat sini. Under text to video. So, you masukkan kat sini. So, lepas dah masuk text to video tu, dah masuk frame tadi, prompt tadi, you masuk pula frame to video. Frame to video ni adalah gambar. Gambar yang you dah buat. Yang you dah buat gambar tu, you buat image. Ingat nombor 2 tadi you dah buat image tu. Okey, ini you masukkan gambar. You upload lah gambar-gambar yang you nak masukkan. Contohnya. Okey. Alright. So, you masukkan gambar tu nanti. Once gambar tu dah masuk, dah siap. Okey, you akan proceed. So, dekat sini you kena tahu you kena tengok. Ni saya nak ingatkan you all. Setting ni sangat penting. Setting. Okey, ini you nak landscape pun boleh. You nak portrait pun boleh. Pilih. Kalau you biasa nak landscape, nak buat apa tu macam presentation punya video, pakai landscape. Kalau nak buat TikTok, pakai portrait. TikTok pun boleh juga pakai landscape, tak ada masalah. Cuma kalau portrait ni dah penuh lah. Okay. So, yang kat sini dia ada penting output. Ni penting ramai. Jangan lupa output ni dia boleh 4, 3, 2, 1. Output ni maksudnya you tekan satu prompt, dia keluar berapa banyak video you nak. Kalau you tekan 4, dia keluar 4. You tekan 3, dia keluar 3. You letak 2, dia keluar 2. You letak 1, dia keluar 1. Tapi, setiap satu tolak 20 kredit. Sebab tu,
Kalau you tekan 40, satu prompt tolak 80. Rugi lah. So, kita letak satu. Pastikan satu. Jadi, satu prompt, satu video. So, dia akan tolak kredit 20. Nampak tak ni? Dia tolak kredit 20. Kalau you letak dua, kan? Satu kredit, each generation users 20 kredit. Kalau dua, 40. So, that's why kat sini pastikan you tekan satu. Itu je. Right? And then, you dah boleh buat video. Ini saya tunjuk dia punya flow punya screen sahaja. Korang dah jelas dua tools AI yang akan kita gunakan untuk buat video AI lepas ni? Jom kita belajar topik seterusnya.